Hari ini 7 Jun 2025. Alhamdulillah. Salam Aidiladha. Alhamdulillah. Di samping tu, Bampi juga nak mengucapkan salam Aidiladha kepada semua sahabat-sahabat umat Islam di seluruh dunia dan juga kepada semua follower Pakcik Fruit. Okey, hari ni kita nak cerita tentang durian ni. Dan Bampi nak beritahu yang Pakcik Fruit beroperasi hari raya ini sampailah habis cuti raya ni. Cuti raya kami bulan 8 ni nanti. Jom, Bampi nak buat tour kat dalam, nak tunjuk apa? Lambakan limpahan lautan durian Pak Teh. Okey, ini durian yang baru saja kami baru balik kutip. Sekarang ni jam pukul 2 pagi. Ada orang nak kutip durian pukul 2 pagi. Ini shift malam. Okey, ni durian cempedak pun ada kat sana. Durian balik pulau durian balik pulau. Masya-Allah. Oh no. Ni apa tengok ni. Inilah keadaan bila malam roro ni akan berasap ya. Ni kejadian macam ni biasa kan. Memang malam-malam kalau ni kulit akan berasap. Kulit durian ni akan berasap. Kulit durian ni akan panas berasap weh. Dan sekarang ni kami tengah turunkan durian. Malam ni ada sampai lebih kurang dalam 4 lori durian. Yang ni lori yang terakhir. Masya-Allah. Tengok lautan. Okey. Jadi Bampi nak minta komen, tolong komen dan bagi tahu hari mana kehadiran anda. Ada yang datang baru-baru ni daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Brunei, daripada Singapura. Lagi daripada mana? Ada yang datang daripada Thailand pun ada. Ada yang datang daripada Korea. Where you come from? Okey, ni lautan durian penuh, masya-Allah. Sampailah kat belakang nun sana, insya-Allah. Seperti yang Bampi bagi tahu baru-baru ni dan juga seperti yang video-video sebelum ni, kalau yang nak tahu macam mana harga promosi yang kita sedang jalankan khas untuk follower Pakcik Fruit seperti yang Bampi bagi tahu baru-baru ni, itu untuk diskaun untuk follower. Jangan lupa yang mana belum follow. Ni kita buat tour kat dalam ni, masya-Allah. Banyak ni kita nak standby untuk fenomena durian Pakcik bersih raya haji ni, masya-Allah. Tak tahulah agak-agak banyak mana. Banyaklah. Nak datang makan dine in kat sini pun boleh, nak take away pun tak ada masalah. Dan juga durian Pakcik ada warranty 1 tahun. Jangan lupa kalau video ni lalu tolong repost dan tolong komen like. Okay, bye.